Wah, banyak ya duit kamu. Ya, sebab saya simpan duit yang saya perolehi. Oh, bagaimanakah kamu memperolehi wang ini? Terdapat beberapa cara untuk mendapatkan wang. Antaranya ialah cara yang pertama untuk mendapatkan wang ialah wang saku yang diberikan oleh ibu, bapa, datuk atau penjaga kita untuk ke sekolah. Cara yang kedua ialah wang jualan hasil perniagaan kita. Cara yang ketiga ialah hadiah yang kita dapat hasil pertandingan yang kita sertai. Cara yang terakhir ialah menerima duit raya daripada orang tua sewaktu hari perayaan. Oh, begitu rupanya. Mulai sekarang, saya akan menyimpan wang yang saya memperolehi. Terima kasih Hana atas perkongsian ilmu. Sama-sama.